Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koming enggan melayan tuduhan tidak benar pihaknya berdiam diri dan tidak turun padang ke kawasan kebakaran saluran paip gas di Putra Heights, Subang Jaya minggu lalu. Beliau berkata kementeriannya sedang mencari jalan dan fokus menyelesaikan semua masalah rakyat, khasnya mangsa kebakaran itu. Tambahnya, setakat hari ini hampir semua kementerian telah menyalurkan bantuan seperti Kementerian Digital memberikan tablet dan telefon. Kementerian Pendidikan menyediakan perkhidmatan bas percuma, malah DAP juga mengumpul dana dan menyalurkannya 100% kepada mangsa. Katanya semua orang membantu beri fokus kepada kerja dan menyediakan penyelesaian menyeluruh. Menurutnya, beliau akan menemui Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini bagi membincangkan penyelesaian terhadap masalah mangsa kebakaran itu dengan semua keputusan akan diumumkan dalam masa terdekat. Haili Izzati, FMT.